Okey, untuk kereta Pro 2 Trust ni, dia dah pakai enjin 1.5 4 cylinder DOHC dual VVTi. Enjin yang sama dengan enjin kereta Pro 2 Alza, Myvi dan kereta Vios dan sebagainya lah. Model yang 2NR VE. Kereta kata enjin yang sudah terbukti lasak, tak ada masalah, dan kalau korang ambil kereta ni, dia juga kereta yang jimat minyak sebab dia dah pakai enjin ni kata dual VVTi. Dia keluar masuk bahagian bakar dia tu dia dikawal. Dan untuk kereta Pro 2 Trust yang terbaru, dia dah pakai DCVT 7 speed. Kereta kata yang jimat dari segi minyaknya dan dari segi kelancaran dia, sangat smooth. Pertukaran gear dia tak rasa pun, dan dari segi pick up dia pun lagi okey. Untuk kereta Pro 2 Trust yang terbaru, dia dah pakai platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Sebab itulah dia dapat NCAP 5 star. Dari segi safety, dari segi body dia sangat terbukti. Dan untuk kereta ni, dia dah pakai mode pemanduan. Dia ada 3, eco mode, dia ada normal dengan ada sport mode. Okay, untuk bahagian sport rim dia datang dengan 17 inci 2 tona warna dengan design yang terbaru. Korang tengok dekat sini memang cantik Dia macam design Y dekat sini. Ada 5 spoke dan ada ni yang paling penting ni. Brake disc dia bukan hanya bahagian hadapan, bahagian belakang pun dia pakai brake disc. Jadi kalau korang tukar rim lain, masukkan brake disc yang lebih besar, boleh custom, ini akan nampak lebih cantik berbanding dengan brake drum kan. Brake dia pun lagi mencengkam sebab dah pakai brake disc 17 inci. Memang cantik rim ni. Dan untuk tayar dia pakai tayar Toyo tayar Toyo tayar Proxys CR1 untuk kereta Pro 2 Trust yang terbaru. Cap dia warna hitam dekat tengah. Dari segi gap dia pun masih lagi luas. Jadi kalau korang nak masukkan saiz 18 inci, 19 inci, 18 ni okey. 19 mungkin ngam-ngam. Memang lawa. Guys, siapa-siapa yang berminat nak tengok lebih dekat kereta ni, boleh datang dekat showroom kita Pro 2 Pasir Mas InsyaAllah boleh jumpa dengan Zul. Kita tengok kereta ni dengan lebih dekat. Nak test drive pun InsyaAllah boleh.